dan inilah saatnya setelah menunggu cukup lama ya. Dan ini kesempatan buat kita untuk bisa merajut lagi mimpi kita, ditunjuk oleh FIFA menyelenggarakan Piala Dunia. Ini juga suatu kabar baik ya buat sepak bola kita. Nah, itu yang paling penting ke depan, sehingga kita tidak kehilangan muka lah ya, karena dengan batalnya Indonesia sebagai tuan rumah U20 kan seakan-akan hilang kepercayaan di mata internasional terhadap Indonesia ini. Nah, itu yang membuat Erik ini cepat melobi terus dengan FIFA. Indonesia salah satu negara yang berpeluang besar. Indonesia dapat dukungan banyak negara untuk jadi tuan rumah Piala Dunia. Jakarta, dukungan internasional untuk Indonesia agar menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA semakin menguat. Sejumlah negara dari kawasan Asia, Afrika, hingga Amerika Latin dikabarkan menyatakan dukungan terbuka terhadap pencalonan Indonesia sebagai penyelenggara ajang sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) telah menjalin komunikasi intensif dengan berbagai federasi sepak bola di bawah naungan FIFA. Dalam beberapa bulan terakhir, lobi diplomatik dan presentasi resmi terus dilakukan guna meyakinkan negara-negara anggota bahwa Indonesia siap dari sisi infrastruktur, keamanan, hingga pengalaman menggelar event internasional. Ketua Umum PSSI menyampaikan bahwa dukungan tersebut menjadi bukti kepercayaan dunia terhadap perkembangan sepak bola nasional. Ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang citra bangsa, kesiapan infrastruktur, dan kemampuan Indonesia menyatukan berbagai pihak dalam satu perhelatan global, ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta. Dukungan dari Asia dan ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia disebut menjadi barisan terdepan dalam memberikan dukungan. Beberapa federasi dari Asia Tenggara bahkan menyatakan siap membantu dalam bentuk kolaborasi teknis maupun promosi bersama. Dukungan ini dinilai wajar mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan basis supporter terbesar di kawasan. Selain itu, sejumlah anggota Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) juga memberikan sinyal positif terhadap pencalonan Indonesia. Mereka menilai Indonesia memiliki pasar sepak bola yang sangat besar serta pengalaman menjadi tuan rumah berbagai turnamen usia muda dan kompetisi regional. Infrastruktur dan stadion berstandar internasional. Dalam proposalnya kepada FIFA, Indonesia menyoroti kesiapan stadion-stadion berstandar internasional yang tersebar di berbagai kota besar. Renovasi dan pembangunan infrastruktur baru terus dikebut demi memenuhi standar global. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk memastikan transportasi, akomodasi, serta fasilitas pendukung lainnya berjalan optimal. Selain stadion, aspek keamanan dan manajemen kerumunan menjadi perhatian utama. Indonesia mengklaim telah melakukan evaluasi besar-besaran dan peningkatan sistem pengamanan pertandingan demi menjamin kenyamanan seluruh peserta dan supporter dari berbagai negara. Dampak ekonomi dan pariwisata. Dukungan internasional terhadap Indonesia tidak terlepas dari potensi ekonomi yang besar jika Piala Dunia digelar di tanah air. Ajang ini diprediksi mampu meningkatkan sektor pariwisata, UMKM, hingga investasi asing. Kota-kota penyelenggara diyakini akan mengalami lonjakan kunjungan wisatawan secara signifikan. Pengamat ekonomi olahraga menilai bahwa menjadi tuan rumah Piala Dunia bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi nasional. Efek berganda dari event sebesar ini sangat luas, mulai dari pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, hingga promosi budaya Indonesia ke panggung dunia, katanya. Antusiasme publik menggema. Di dalam negeri, kabar dukungan banyak negara ini langsung disambut antusias oleh masyarakat. Media sosial dipenuhi tagar dukungan agar Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah.
Supporter dari berbagai klub dan komunitas sepak bola menyatakan kesiapan mereka untuk menyukseskan ajang tersebut jika benar-benar terwujud. Sejumlah tokoh olahraga nasional juga menyatakan optimisme mereka. Menurut mereka, Indonesia memiliki semangat dan basis penggemar sepak bola yang luar biasa, yang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi FIFA. Proses panjang menuju keputusan. Meski dukungan terus mengalir, proses penentuan tuan rumah tetap melalui tahapan ketat dari FIFA. Evaluasi meliputi aspek teknis, finansial, hingga stabilitas nasional. Indonesia masih harus bersaing dengan beberapa negara lain yang juga mengajukan diri. FIFA sekali lagi menjadi perhatian dunia apabila timbul laporan bahawa Indonesia dikatakan dipilih sebagai tuan rumah bagi salah satu acara berkaitan Piala Dunia 2026. Perkembangan ini mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan penyokong bola sepak, khususnya di rantau Asia Tenggara. Ramai melihat ia sebagai satu pengiktirafan terhadap perkembangan pesat bola sepak Indonesia serta kemampuan negara itu menganjurkan kejohanan bertaraf antarabangsa. Khabar tersebut turut mendapat perhatian negara-negara jiran di ASEAN. Penyokong dari Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura dan beberapa negara lain mula memberikan pelbagai reaksi di media sosial. Ada yang mengucapkan tahniah kepada Indonesia, manakala ada juga yang berharap lebih banyak kejohanan antarabangsa dapat dibawa ke rantau Asia Tenggara pada masa hadapan. Sekiranya Indonesia benar-benar diberikan tanggungjawab sebagai tuan rumah bagi acara rasmi berkaitan Piala Dunia 2026, ia merupakan satu pencapaian yang besar. Negara itu telah menunjukkan peningkatan ketara dalam aspek pembangunan infrastruktur sukan, pengurusan acara dan kemudahan stadium sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Pelbagai stadium moden telah dinaik taraf mengikut piawaian antarabangsa. Selain itu, pengalaman menganjurkan kejohanan besar sebelum ini memberikan keyakinan bahawa Indonesia mempunyai kemampuan untuk mengendalikan acara yang melibatkan penyertaan pasukan dan penyokong dari seluruh dunia. Ramai pemerhati bola sepak berpendapat bahawa perkembangan ini bukan sahaja memberi manfaat kepada Indonesia, malah turut memberi impak positif kepada seluruh rantau ASEAN. Semakin banyak kejohanan antarabangsa dianjurkan di Asia Tenggara, semakin besar peluang negara-negara di rantau ini mempromosikan bola sepak mereka di peringkat global. Penyokong Indonesia menyambut baik berita tersebut dengan penuh semangat. Di media sosial, ramai yang menyatakan bahawa bola sepak Indonesia kini sedang melalui era kebangkitan. Prestasi pasukan kebangsaan yang semakin baik serta pembangunan pemain muda memberikan keyakinan bahawa masa depan bola sepak negara berada di landasan yang positif. Sokongan daripada negara-negara ASEAN juga menjadi topik hangat. Ramai berpendapat bahawa kejayaan sesebuah negara di rantau ini sebenarnya turut memberi manfaat kepada negara jiran. Apabila satu negara berjaya menjadi hos kejohanan besar, imej Asia Tenggara secara keseluruhannya turut meningkat. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, hubungan bola sepak antara negara-negara ASEAN semakin erat. Pelbagai kejohanan serantau telah memperlihatkan persaingan sengit di atas padang, namun di luar padang, kerjasama terus diperkukuhkan menerusi pembangunan akar umbi, pertukaran kepakaran dan program latihan bersama. Indonesia sendiri semakin aktif membangunkan sistem bola sepak mereka. Banyak akademi baharu diwujudkan bagi melahirkan pemain muda berkualiti. Kelab-kelab tempatan juga semakin serius meningkatkan standard pengurusan serta kemudahan latihan. Selain pembangunan pemain, aspek pengurusan turut diberikan perhatian. Organisasi bola sepak negara berusaha memastikan setiap kejohanan dijalankan mengikut piawaian antarabangsa. Langkah ini penting untuk meningkatkan keyakinan Badan Bola Sepak Dunia terhadap kemampuan Indonesia. Ramai pakar percaya bahawa pengalaman menganjurkan acara bertaraf dunia akan memberikan manfaat jangka panjang. Bukan sahaja kepada pembangunan sukan, malah kepada sektor pelancongan, ekonomi dan imej negara di mata dunia. Apabila ribuan penyokong dari pelbagai negara hadir menyaksikan sesuatu kejohanan, mereka turut berpeluang mengenali budaya, makanan dan destinasi pelancongan tempatan.
Ini membuka peluang ekonomi kepada masyarakat setempat melalui sektor perhotelan, pengangkutan dan perniagaan. Dalam masa yang sama, pemain muda Indonesia juga akan mendapat motivasi tambahan. Mereka berpeluang menyaksikan sendiri suasana kejohanan bertaraf dunia tanpa perlu keluar negara. Pengalaman seperti ini mampu menjadi inspirasi untuk mereka mengejar impian menjadi pemain profesional. Ramai penyokong berharap perkembangan positif ini akan mendorong lebih banyak pelaburan dalam bola sepak Asia Tenggara. Dengan kemudahan yang semakin baik serta minat penyokong yang sentiasa tinggi, rantau ini mempunyai potensi besar untuk menjadi antara pusat pembangunan bola sepak dunia. Namun begitu, ramai pemerhati turut mengingatkan bahawa kejayaan menganjurkan kejohanan memerlukan persiapan yang sangat rapi. Keselamatan, logistik, pengangkutan, kemudahan penyokong serta pengurusan stadium perlu dirancang dengan teliti agar setiap acara berjalan lancar. Kerjasama antara kerajaan, Persatuan Bola Sepak dan pihak swasta menjadi faktor penting dalam memastikan kejayaan penganjuran sesuatu kejohanan. Dengan sokongan semua pihak, peluang untuk mencapai standard antarabangsa menjadi lebih besar. Di peringkat ASEAN, ramai melihat perkembangan ini sebagai peluang untuk memperkukuhkan lagi hubungan serantau. Bola sepak sentiasa menjadi sukan yang menyatukan masyarakat tanpa mengira bahasa dan budaya. Apabila negara-negara jiran saling menyokong, imej bola sepak Asia Tenggara akan terus meningkat. Walaupun persaingan di atas padang sentiasa sengit, semangat kesukanan dan kerjasama tetap menjadi nilai utama. Penyokong berharap lebih banyak kejohanan bertaraf dunia akan dibawa ke rantau ini pada masa hadapan agar pembangunan bola sepak dapat dipercepatkan. Apa yang pasti, minat luar biasa masyarakat Asia Tenggara terhadap bola sepak menjadi aset paling berharga. Stadium yang sentiasa dipenuhi penyokong serta sambutan hangat terhadap setiap kejohanan membuktikan bahawa rantau ini memiliki budaya bola sepak yang sangat kuat. Sekiranya Indonesia benar-benar diberikan penghormatan sebagai tuan rumah bagi acara rasmi berkaitan Piala Dunia 2026, ia bukan sahaja menjadi kebanggaan rakyat Indonesia, malah turut membanggakan seluruh ASEAN. Kejayaan tersebut akan menjadi bukti bahawa Asia Tenggara semakin mendapat kepercayaan dalam arena bola sepak antarabangsa. Pada masa yang sama, penting untuk membezakan antara laporan, cadangan atau spekulasi dengan pengumuman rasmi. Penyokong digalakkan merujuk kepada kenyataan rasmi daripada FIFA dan pihak penganjur bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Walau apapun keputusannya nanti, perkembangan ini jelas menunjukkan bahawa bola sepak Asia Tenggara terus berkembang dan semakin mendapat perhatian di pentas dunia.